Pernahkah kita terfikir, apa rasanya memendam satu rahsia yang terlalu indah, terlalu penting untuk disimpan sendiri, rahsia yang bukan sahaja boleh mengubah hati kita, tapi juga menyentuh dan memberikan harapan baharu kepada banyak jiwa di sekeliling kita. Dalam kitab Raja-Raja Kedua 7:9, kita belajar tentang 4 orang kelaparan yang tiba-tiba jumpa rezeki melimpah ruah. Mereka temui kemewahan, tapi kemudiannya mereka sedar sesuatu. Ada ayat yang menusuk kalbu, hari ini adalah hari berita baik, dan kita berdiam diri. Ayat ini bukan sekadar kata-kata, ia adalah panggilan untuk bertindak. Berita baik ini melampaui segala benda material, ia adalah tentang harapan yang kita kongsi, kasih sayang yang kita berikan, dan pengampunan yang kita sampaikan. Kalau Tuhan sudah limpahkan kebaikan dan cintanya dalam hati kita, adakah adil untuk kita simpan sahaja? Marilah kita menjadi saluran berkat, sebarkan cinta, sebarkan harapan, dan biarlah cahaya kasih Tuhan menyinari setiap sudut dunia ini. Jom, jangan diam lagi, mulakan hari ini.